أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارين آمين آمين. Telah menggunakan oleh yang telah menggunakan hadis oleh Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala, bagi mereka 3 orang akan sembahyang 3 orang tak terima sembahyangnya, tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu 3 orang, tidak mengangkatkan bagi mereka itu 3 orang kepada langit akan kebajikan. Tak terima sembahyang, kebajikannya pun tidak diterima, tak diangkat ke langit. Siapa? Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hamba hingga kembali hamba kepada penghulunya hamba tu. Hamba lari itu hamba yang lari daripada tuannya. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya, atas perempuan oleh suami hingga redha ia suami. Ini maksud dalam ni, maknanya perempuan suami marah kat dia, maka tidak diangkatkan solat, tak diterima, dan amal kebajikannya pun tidak diangkat. Dan ketiga, orang yang mabuk hingga jaga ia dan jaga sedapnya mabuk. Daripada mabuknya orang yang mabuk ni, selagi dia kat mabuk itu tidak diangkatkan kan amalan ya. Dan satu cerita bermula sembahyang orang yang tiada mengingat Allah Ta'ala itu 10 perkara. Dari 10 sembahyang yang tak diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama, sembahyang orang yang tiada berjemaah. Sembahyang orang yang tiada berjemaah. Mungkin atas pendapat Imam Ahmad Kalau semazhab Hanbali, Imam Ahmad fardu ain solat jemaah. Jadi haram kalau tak solat. Dan mazhab Az-Zahiri ikut zahir hadis nyatakan termasuk syarat sah sembahyang solat jemaah. Jadi maknanya kalau tak solat jemaah atas pendapat mereka tak sah sembahyang, kena ikut zahir hadis ni. Dia sembahyang orang yang tak ada apa tanggunglah, maksudnya sembahyangnya sah, cuma tak sempurna lah, tak sempurna, maksudnya tak diterima di segi kesempurnaan, kurang sempurna. Kedua, sembahyang orang yang tidak mengeluarkan zakat harta orang. Sembahyang tapi tak keluarkan zakat harta, itu tidak diterima juga. Ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina tapi masih solat, dia tak diterima juga.
Dia bukan kata kau buat dosa tak payah semayang. Semayang tetap kena buat. Mudah dengan semayang tu dapat jadikan dia berhenti zina tu. Ini mungkin tu tanda solat je tu mesti tidak diterima. Kalau betul-betul inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan solat tu dapat tegakkan pada perkara yang keji dan kemungkaran. Keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Macam sekarang riba. Sini bank pinjaman loan yang konvensional boleh jadi riba. Ini hati-hati. Kelima, sembahyang orang yang penyamun. Orang yang penyamun, menyamun orang, curi, termasuklah pencuri semua, rompak, ragut, solat itu tidak diterima. Keenam, sembahyang orang yang makan yang haram. Orang makan harta yang haram pun tidak diterima. Makan harta yang haram, dia ambil harta curi ke makan apalah makanan yang tak halal. Kemudian kerjaannya pekerjaan tak halal, jadi gaji tu tak halal juga. Ketujuh, sembahyang orang yang makan dan meminum yang haram. Makan dan minum yang haram, ni daripada makan dan minuman yang haram. Tidak diterima solatnya. Kedelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram. Jual benda haram. Ni benda haram tak boleh jual lah. Haram tak sah. Dia jual apa? Jual arak tu. Hasil tu haram. Kesembilan, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya hamba. Tadi tak ada masalah. Kesepuluh, sembahyang perempuan yang masam mukanya perempuan, atau derhaka, atau bertutur dengan marah kepada suaminya perempuan. Itu termasuk perempuan yang masam. Sepas pada manis lah mukanya, lepas tu dia marah suami, merajuk masam, ataupun derhaka. Seperti dia tak taat suami, seperti keluar tanpa izin atau dia tutur dengan marah, itu termasuk. Dan mengeluarkan khatib di mana-mana yang keluar ia daripada rumahnya. Dan mengeluarkan khatib, mengeluarkan hadis ni oleh khatib di mana-mana yang keluar ia, perempuan tu daripada rumahnya perempuan dengan tiada izin, izin suaminya perempuan, adalah ia perempuan itu dalam muka Allah Ta'ala. Itu dalam kemukaan Allah SWT. Sehingga kembali ia perempuan kepada rumahnya, atau reda daripadanya, atau reda suami tu daripada, atau reda pada perempuan tu oleh suaminya. Kalau khatib ataupun melakukan hukum pada hadis. Ini kata itulah, selagi dia keluar tanpa izin, ataupun mana tu dia keluar tanpa izin, maka perempuan tu berada dalam kemukaan Allah Ta'ala sampailah dia kembali ke rumah, ataupun sampai reda suami. Dan pada satu riwayat telah melaknat akan dia perempuan oleh segala malaikat yang di langit dan tiap suatu yang lalu atasnya perempuan daripada jin dan manusia, hingga kembali ia perempuan tu. Riwayat selagi dia keluar tanpa izin, maka malaikat jin semua laknatnya sampailah dia kembali pada rumah ni.
dan telah mengeluarkan dia telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabarani Baihaqi dan Hakim hadis di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia perempuan, maka lalu ia atas satu kaum supaya mendapat mereka itu satu kaum akan baunya ia perempuan. Ini tujuan pakai tu mana supaya bau itu, maka perempuan itu seperti buat zina. Sebenarnya dia seperti buat zina. Dan tiap-tiap mata memandang itu zina. Tiap-tiap mata memandang perempuan tadi itu pun dia berzina mata tu. Jadi semuanya dia perempuan tu seperti buat zina. Orang tengok pun seperti berzina. Zina dia ada yang zina mata, ada zina hidung dan sebagainya, zina tangan, telinga. Tak sampailah zina betul-betul sama. Ini dah hampir-hampir dah kepada zina. Kemudian katanya dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dalam hadis ni, apabila berkata oleh perempuan itu bagi suami perempuan, dia kata bagi suaminya perempuan itu, jadi aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, kita tak ada apa kebaikan, aku marah sebagainya, suami dia buat salah. Tu kata maka sungguhnya batallah perkataan, dan maka sungguh batallah amalannya perempuan itu. Habis batal pahala amalan dia tak ada apa, sebab kata-kata itu dia suami tak ada apa, tak ada kebaikan apa kita kat suami. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala, walidnya, kebiasaannya jatuhnya perempuan. Perkataan yang demikian itu banyak biasa berlaku, perkataan yang demikian itu. Ini biasanya perempuan yang tak takut Allah, mudah dia ikut dengan trend yang biasa semasa ni. Benda tu jadi macam benda yang biasa dan dosa. Jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, ini yang berlaku biasanya. Jadi perempuan yang tak takut kat Allah lah, suaminya buat kebajikan sepanjang masa, niscaya sekalipun. Kemudian dilihatnya perempuan kejahatan satu daripada yang suami, ada satu yang perkara suami silap buat. Itu macam mana? Nescaya berkata ia perempuan, tidak aku lihatnya suatu kebajikan kamu sekali-kali, kata gitu. Itu membuatkan batal amalannya. Dia telah mulakan oleh Abu Daud dan Tirmizi, hadis Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang meminta ia perempuan akan suami akan tolak, tak cerai, daripada tiada satu kejahatan, bukan ada keuzuran untuk minta tolak. Adalah kalau suami tu tak boleh misalnya jalankan nafkah ke macam tu, ni tak ada apa-apa suatu kejahatan, maka haramlah atasnya perempuan itu mencium bau syurga. Tak ada apa-apa keuzuran tak tolak. Jadi haram bau cium bau syurga. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan tiada dinyatakan
Tiada dinyatakan lelaki. Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memadu ia lelaki akan isterinya lelaki atas palunya lelaki tu. Dah keluar dalam masa. Tanya nyata. Semua dalam masa. Baik. Wala siya pagkakasama ko. Iyak na iyak sa Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shaykhul Islam nafa'ana bihi bi'idawani amin. Maka jika ada nyata tanda nusyus isteri pada alamat tanda nusyus belaka isteri itu, iaitu tanda nusyus itu keluarnya, iaitu keluarnya isteri itu daripada ketaatan, keluar daripada taat suami, daripada perkataan. Jadi keluar daripada taat itu sama ada daripada segi perkataan, seperti isteri itu menjawab akan suaminya isteri dengan perkataan yang keras, kemudian daripada lemah lembut. Sebenarnya cakap lembut, juga cakap dengan kasar, keras. Itu tanda nusyus. Atau perbuatan. Tadilah mana cakap yang
lepas pada dia kata yang keras, sebab pada katanya jadi kalau dia memang adat biasanya memang katanya memang kasar, nanti tak jadi nusyuz. Tak jadi tingkat bertambah kasar nusyuz juga. Atau perkataan, ada segi perkataan, daripada perkataan ataupun daripada perbuatan atau perkataan, atau daripada segi perbuatan, seperti didapatnya isteri berpaling daripada suami. Suami isteri berpaling, suami cakap apa tak nak tengok, berpaling itu alamat tanda nusyuz. Berpaling atau masam mukanya isteri, kemudian daripada lemah lembut sudah muka comel molek manis ya, tiba dimasam muka, itu pun dah ada tanda nusyuz, alamat nusyuz. Dan manis mukanya, lepas pada kemudian pada lemah lembut dan manis mukanya, atau keluar daripada rumahnya, itu pun manis dah daripada segi perkataan, daripada segi perbuatan, itu pun kata nusyuz. Tapi dia berbeza dengan meletir kemaki. Itu tak, dia sebabnya sekarang dia nusyuz keluar pada ketaatan. Kalau meletir tu kadang dia daripada sebab buruk akhlak ya. Ini dia bukannya keluar pada ketaatan, dia maki amal suami. Itu kadang daripada buruk akhlak. Tapi masa tu suami boleh ajarkan adab, dia maki amal. Sebab letter ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar kan. Bila lelaki datang oleh Sayyidina Umar, dia mengadu tentang buruk akhlak isterinya. Jadi dia tunggulah kat pintu Sayyidina Umar, tunggu Sayyidina Umar. Dia tengah isteri Sayyidina Umar tengah berletter lah atas Sayyidina Umar dengan lidahnya, sehingga Sayyidina Umar diam, tak balas apa. Lepas tu lelaki tadi pun asal nak tanya, nak mengada Sayyidina Umar, tak jadi. Dia pun balik. Apa yang kata, sambil kata kalau inilah, apabila inilah keadaan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab, macam mana keadaan aku. Kerana kata apabila adalah keadaan Sayyidina Umar Amirul Mukminin tu ialah keadaan aku, sama macam aku. Apa lagi nak laju apa. Jadi Sayyidina Umar pun keluar, dia tengok lelaki tu, dan lelaki tu dah paling nak balik. Dia tanya, apa hajat kau wahai saudara, ya akhi? Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadu kepada engkau tentang akhlak isteriku. Dan dia memanjangkan lidah, letter atas aku. Maka aku dengar isteri engkau seperti itu juga. Maka aku pun kembali lah, aku tarik balik, tak jadi. Dan aku kata, apabila ini keadaan Amirul Mukminin serta isterinya, bagaimana keadaan aku? Tak apalah aku ni. Jadi Sayyidina Umar kata kat dia, hanya sebenarnya aku menanggung
aku boleh tanggung akan dia kena hak dia atas aku. Dia banyak hak dia atas aku. Semua dia telah masak makanan aku. Dia telah buat roti untuk aku, dan dia telah basuh pakaianku, dia telah menyusu anak aku. Dan sedangkan itu tak wajib atas dia. Aku diam. Maka aku pun tenanglah hatiku dengan dia. Itu Sayyidina Umar tadi, itu adalah kita kata, wahai Amirul Mukminin, seperti itulah isteri aku. Sayyidina Umar kata, tanggungkanlah, tanggunglah, tahanlah akan dia, wahai saudara. Bahawasanya itu hanyalah tempoh sekejap. Itu sekejap lah, nanti okey lah tu. Jadi bila tadi tanda, ada tanda-tanda tadi, berpadai-padanya atau masam mukanya, kemudian daripada lemah lembut dan manis mukanya isteri, atau keluar daripada rumahnya isteri, suami. Isteri keluar dari rumah suami dengan tiada uzur, atau mendegahnya ada uzur macam darurat, rumah nak roboh, lah tanpa ada uzur, atau tanpa uzur, atau menegahkan daripada istimta' suami, bersedap-sedap suami dengan dia dengan isteri. Jadi suami nak sedap pun tak bagi. Dan jika tiada dengan jimat sekalipun, sekedar nak istimta', pegang-pegang, tak bagi kat. Sekiranya tiada uzur, tiada uzur apa, uzur syar'i ke apa, maka seperti dikata baginya. Jadi bila dah gitu ada tanda-tanda nusyus, apa nak kena buat? Maka seperti kata baginya ia isteri itu, takut olehmu akan Allah Ta'ala, ada hak yang wajib bagiku atas engkau. Ada hak atas engkau wajib kena tunaikan. Ia takut Allah Ta'ala. Kita gitu contoh. Dan ketahui ilmu. Contohlah misal kata gitu. Dan elok-eloknya elok kalau ni sebutkan hadis sahih Bukhari Muslim, ibarat riwayat Bukhari Muslim. Bila bermalam seorang perempuan sedang keadaan dia menjauhi tempat tidur suami, dia meninggalkan tempat tidur suaminya, melanat dia akhirnya oleh malaikat sehinggalah berpanggilan pagi. Jadi dia tahu sampai dia kembali taat. Jadi dia kata takut olehmu akan Allah Ta'ala pada hak cakap tu yang wajib bagiku atas engkau, dan ketahui olehmu apakah wajib, hak yang wajib
atas isteri tu. Jadi hak yang wajib atas bagi suami atas isteri tu ada 4. Pertama, yang mentaati suami. Yang kedua, bergaul dengan baik. Yang ketiga, menyerahkan diri dia. Yang keempat, melazimi rumah tempat tinggal. Itu ada 4. Itu hak suami atau isteri. Mentaati dan bergaul dengan baik. Ta'atuhu wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf wa taslimu nafsiha, menyerahkan diri ilaihi kepada suami. Wa mulazamatul maskan, dan melazimi tempat tidur. Melazimi rumah, duduk rumah. Adapun hak yang wajib atas suami untuk isteri ada 4 juga. Wajib suami yang kena buat. Sama apa? Mu'asyaratuha bil ma'ruf, bergaul akan isteri dengan kebaikan, dengan baik. Bergaul dengan baik. Dan munatuha, belanja nafkah. Wal mahru, dan mas kahwin. Wal kism, dan juga giliran. Semua giliran. Itu ya hak suami. Apa je? Hak suami, hak isteri atas suami. 4 tadi. Bergaul dengan baik, belanja, nafkah, mas kahwin, dan giliran. Giliran kalau orang lain kahwin. Jadi sekarang ni seorang isteri tu dia melegahkan, dia patutnya kena serahkan diri pada suami. Itu hak yang wajib atas isteri. Ini dia tak buat. Dia kena takut. Tolehmu, bahawasanya menggugurkan nafkah dan giliran segala belanja. Dan ketolehmu, bahawasanya itu, ini beritahu lagi, bahawasanya itu nusyus itu menggugurkan nafkah dan giliran. Dia bila nusyus tak dapat nafkah, dia bagi isteri tak apalah. Dan giliran, dia tak ada giliran kalau ramai kahwin. Dia segala belanja tak dapat. Misalnya belanja tu seperti kiswah, pakaian, dia sepamanya kiswah. Dan memakai isteri akan suami. Dan memaki tadi sebut. Tu ada sikit nombor 2. Maka diqada'kan quluhu i'radan wa abusan, dan lahu la yakunu illa min an karahati. Lidzalika farqa asabba wa syatama, lianahu qad yakunu lisu'il khuluqi, lakin lahu ta'dibuha alaihi walau bila hakimin mujrimi. Dia kata berpaling, i'radan wa abusan, berpaling dalam masa muka tu inusya. Sebab lianahu la yakunu, kena bahawasanya tak berlaku berpaling masa muka tu, ni kan angkara hati, ni kan daripada benci. Sebab dia tu jadi nusyus, jadi benci. Tidak tak buat gitu. Dan membezalah, membezalikan yang mengi itu. Dia kata dia tadi jangan membezalah oleh maki asabba wa syatama. Maki amun, letel. Tak masa tu tak termasuk nusyus. Dan aku kena bawa sini kau yakunu disuruh khuluqi. Wa asabba wa syatam tu kadang ada layak kena buruk akhlak. Lakin lahu tak dibuat, tapi harus bagi suami mengajarkan adab isteri. Alaihi, kerana suai akhlak. Suai akhlak kita makan alaihi ala sampi wa syatam. Walau bila hakimi, walaupun dengan tanpa hakim, boleh suami ajarkan isteri. Kalau dia maki letak semua, apa perlu bajak bila hakim pun. Dia ada memaki isteri bagi suami tiada ia pada nusyus. Ya akhi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.